Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam kemanusiaan. Berkenaan event kita pada hari ini di Jabatan Timbalan Pendapatan Raya Negeri Perak, di mana hari ini kita hadir untuk menghantar satu representasi kepada pihak yang arif Jabatan Pendapatan Raya Negeri Perak. Dalam kes pada hari ini, pengadu kita ni kita syaki telah ditipu dalam satu projek untuk melakukan kerja-kerja pembersihan kapal, di mana jumlah kerugian dia dalam kes ni melibatkan 1.3 juta ringgit lah. So berdasarkan apa yang telah dimaklumkan kepada kita oleh pihak polis pada sebelum ni, pihak polis telah membuka satu siasatan di bawah Seksyen 420. Walau bagaimanapun siasatan ni tidak diteruskan kerana pihak polis merasakan tiada keterangan-keterangan yang dapat membantu untuk melakukan satu pendakwaan. Tujuan kita hadir pada hari ini adalah untuk menghantar representasi kepada bahagian pendakwaan negeri Perak. So, kes yang sedang ataupun permasalahan yang dihadapi oleh Encik Nagamani ketika ini adalah di mana kita mengesyaki bahawa beliau ni telah ditipu oleh sebuah syarikat yang mana dia memperkenalkan diri lah. Dia cakap dia ada projek untuk pembersihan kapal. Tapi apa yang terjadi, kita syaki bahawa projek-projek yang dia bawa tu sebenarnya tak wujud. Dokumen-dokumen yang diberikan pun adalah kita syaki dokumen yang palsu, dan pengesahan juga telah dibuat kepada Jabatan Laut yang mana kapal tu tak wujud pun sebenarnya. Itu secara ringkasnya lah. Keputusan telah dibuat oleh pejabat bahagian pendakwaan yang mengatakan bahawa tiada keterangan yang kukuh untuk meneruskan pertuduhan. Sebab itu kita hadir pada hari ini, kita datang, kita minta pertimbangan supaya dikaji semula pertuduhan agar pertuduhan boleh dilakukan, dan juga saranan diberikan kepada pihak polis untuk siasatan semula dilakukan. Kita percaya dokumen mencukupi, bukti pun ada. Itulah, merit pun ada lah sebenarnya. Kita 3 tahun lah ni sudah jadi. Apa dia buat itu kapal semua, dia tak wujud. Kapal nama pun tak ada, apa pun tak ada, kita suruh bayar sama kontraktor 1.3 million. Kita bayar, kita mau claim balik, itu company tak ada lah. Tapi dia kena itu kontraktor minta balik lagi 250,000. Kita tak boleh bayar. Pasal ini kapal pun tak wujud, jawatan lah cek pun kapal tak ada, dalam Malaysia pun tak pernah datang, cek satu dunia pun tak kapal. Kita tak bayar lah. Tak bayar bila dia ambil, dia suruh sama kita minta balik 250,000. Sampai sekarang kita tak bayar. Sekarang dia ambil kes sama kita, panggil saya, kita bayar balik, kita pun tak boleh bayar. Pasal kita suruh bayar 1.3 million,